Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Syuhada binti Syarif Effendi, nombor metrik S192719. Hari ini saya akan membentangkan pelan pembangunan yang bertajuk Pelan Pembangunan Mapan Kajang Bangi 2025 hingga 2055. Pelan ini merupakan hasil kajian dan cadangan pembangunan yang berasaskan nilai-nilai Islam, prinsip kelestarian, kemajuan teknologi dalam membentuk bandar yang sejahtera, lestari dan berkualiti tinggi. Kajang dan Bangi merupakan dua kawasan yang mengalami pertumbuhan pesat di negeri Selangor. Potensi besar kawasan ini perlu diuruskan secara mapan agar pembangunan yang berlaku tidak menjejaskan keseimbangan alam, sosial dan ekonomi. Oleh itu, pelan ini dirangka dengan matlamat yang jelas, iaitu yang pertama, persekitaran kerja yang diberkati Allah, suasana kerja yang profesional tetapi berlandaskan nilai Islam seperti etika, kejujuran dan saling menghormati. Yang kedua adalah kawasan kediaman yang tenang dan selamat. Kediaman yang berkualiti tinggi setanding dengan piawaian global tetapi tetap menyemai ketenangan rohani dan jasmani. Yang ketiga adalah ekosistem perniagaan patuh syariah dan berdaya saing, menjadikan Malaysia sebagai hub Islam global. Yang keempat adalah sistem pentadbiran yang telus, cekap dan mesra rakyat, mengutamakan ketelusan, kebolehpercayaan dan keterangkuman dalam tadbir urus. Semua ini digabungkan dalam kerangka besar Wawasan 2050 dengan pendekatan pembangunan holistik yang berteraskan nilai-nilai Islam. Dalam 5 tahun pertama pelaksanaan pelan ini, fokus utama adalah pada alam sekitar. Antara inisiatif yang dicadangkan ialah pemasangan panel solar di bangunan awam dan kawasan kediaman. Ini bertujuan untuk mengalakkan penggunaan tenaga boleh diperbaharui dan mengurangkan kebergantungan kepada bahan api fosil. Pembangunan eco-neighborhood atau kejiranan mesra alam yang menggunakan konsep reka bentuk mampan, pengurusan air dan tenaga yang cekap serta pembangunan landscape hijau. Penanaman semula pokok dan pembinaan tanaman komuniti di setiap sektor bagi meningkatkan kualiti udara dan menyediakan ruang rekreasi untuk komuniti setempat. Pendekatan ini akan menyumbang kepada kelestarian bandar sambil mengekalkan nilai estetik dan kesejahteraan alam sekitar. Dari aspek sosial, tiga komponen utama yang dicadangkan ialah perpustakaan pintar dan pusat pembelajaran STEM untuk membina masyarakat berpengetahuan, celik teknologi dan mampu bersaing dalam ekonomi digital. Skim infak dan wakaf. Ini akan digerakkan untuk menyediakan rumah perlindungan bagi anak yatim dan golongan B40 sesuai dengan tuntutan Islam untuk membantu golongan memerlukan. Program pendidikan dan latihan kemahiran asas disasarkan kepada komuniti setempat bagi meningkatkan daya saing, menurunkan kadar pengangguran dan memperkukuh ekonomi isi rumah. Untuk merancangkan sektor ekonomi tempatan, pelan ini mencadangkan penumbuhan zon industri kecil dan sederhana IKS moden yang berlandaskan prinsip patuh syariah dan menyediakan peluang pekerjaan. Inkubator keusahaan muda, pusat latihan dan sokongan bagi membimbing generasi muda dalam membina perniagaan yang berdaya tahan dan beretika. Pembangunan aplikasi e-pasar sebagai platform digital untuk membantu peniaga sekecil memasarkan produk mereka secara lebih meluas dan efisien. Untuk tempoh jangka panjang, pelan ini menjangkakan bandar bintang hijau berasaskan dasar masa nyata, menggunakan teknologi sensori dan data analitik untuk menguruskan trafik, tenaga dan keselamatan secara bersepadu. Pertanian bandar moden melibatkan teknologi seperti vertical farming dan aquaponik bagi menjamin keselamatan makanan dan mengoptimumkan ruang bandar. Sistem pengurusan air dan sisa berasaskan AI bagi menjamin kecekapan pengurusan sumber dan mengurangkan pencemaran secara menyeluruh. Aspek sosial juga tidak dilupakan. Pelan ini merancang pembinaan universiti dan hospital wakaf, institusi pendidikan dan kesihatan yang dibangunkan melalui sistem wakaf Islam dan terbuka kepada semua golongan masyarakat. Konsep bandar penyayang, pembangunan infrastruktur dan kemudahan yang inklusif untuk warga emas dan orang kelainan upaya. Pusat latihan teknologi AI untuk golongan rentan supaya mereka tidak ketinggalan dalam arus revolusi industri 4.0. Dalam aspek tadbir urus dan pemantauan, pelan ini menekankan tadbir urus yang patuh syariah dan berasaskan keberkatan, bukan sekadar kecekapan teknikal tetapi juga nilai-nilai etika dan ketelusan.
Penyertaan komuniti dalam proses dasar dan perancangan menjadikan rakyat sebagai rakan kongsi aktif dalam pembangunan bukan sekadar penerima manfaat. Sistem pemantauan digital indikator kelestarian. Satu mekanisme berasaskan teknologi untuk memantau keberkesanan pelan dari semasa ke semasa. Sebagai kesimpulan, pelan pembangunan Kajang Bangi ini adalah satu inisiatif holistik dan seimbang. Ia bukan sekadar menunjuk kepada kemajuan fizikal tetapi turut merangkumi dimensi spiritual, sosial dan ekonomi. Kajang Bangi dijangka menjadi bandar pintar sejahtera dan lestari yang mampu menjadi model pembangunan Islam moden. Namun, kejayaan pelan ini memerlukan kerjasama semua pihak termasuk kerajaan, sektor swasta, masyarakat sivil dan komuniti setempat. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.